Hari ni jom kita dekat Aeon Shah Alam. Kita orang nak explore dia orang punya food court yang baru ni. Korang nak cari apa korang kat sini? Sushi. Semua? Okey, jom kita. Apa yang aku suka dekat food court ni, sebelah ni food court, sebelah ni terus supermarket. So macam korang daripada beli-beli dekat supermarket tu, korang boleh terus datang sini makan. First time nampak sushi dia letak buah sekali. Sushi letak buah? Aduh, tak ni. Yang ni dia letak strawberry atas dia. Nak beli ke ini? Aku nak beli aku nak beli yang strawberry tu. Kau nak beli yang strawberry tu? Yang mana? Yang tu ke yang tu? Pacak. Yang pacak? Apa yang pacak? Aku duduk tengok sushi kan. Sini ada onigiri, ada sushi. Lepas tu sampai hujung sana weh. Tak sure if dulu dia banyak macam ni ke, tapi macam aku rasa macam kali ni lebih banyak. Punya kat sini diorang jual macam bento, ada donburi, ada lunchbox. Lunchbox pun ada. Diorang jual nasi lemak. It's RM8.90. RM8.90 for this. Is this mochi? Yeah. Ni mochi ke Sheila? Ya. Oh, okay. This is cheap. Sini bagi aku baru juga. Like kau tengok ni, dia jual coklat-coklat macam ni satu-satu. Nampak macam coklat-coklat mahal weh. Sini juga diorang ada boleh buat salad. Ada macam-macam korang boleh letak. Tengok ni. Even got like roasted chicken here, like whole or maybe like half. Even like macam ada fried food juga, nampak tu. The crispy crab. I thought benda tu boleh jumpa kat pasar je tau. They even have soup here and porridge. Dia punya bubur and also dia punya soup semua RM5.90. Ingat kat situ je ada fried snack. Kat sini pun ada fried snack. Weh, banyak lagi Sini juga ada sandwich. Lepas tu ada buah potong. Pink guava ada. Ni ada, itu ada. Mira, kau beli apa Mira? Ya, aku beli hot snack kat sini. Hot snack? So macam ada ni macam takoyaki. Takoyaki. Okay. Yang ni dia macam takoyaki. Is it good? Dia sedap. Apa rasa dia? What does it taste like? Rasa macam apa? Sayur-sayur? Dia rasa macam perkedel. Sabahan we call perkedel. Macam kontok-kontok. Kontak. Kondak. Bukan kondok. Oh. Mira rasa worth it ke? Dengan harga? RM2.90 untuk ni besar. Ni pun nampak ni, dia orang dah sediakan self check out dah. So macam senang je, korang tak payah beratur panjang-panjang, korang check out je sendiri. Ni kedai roti tu ke? Oh my god, it is. Sedapnya. Sini aku tengok banyak gila harga dia, RM1.50 je. Tak, comel-comel je. Donat dia, ni RM2, like dia punya pizza ni. Banyaklah pilihan kat sini, nampak ni. Ada macam ni, ada chocolate bits, ada chocolate rush bits ni, custard cube, chocolate cube. Like this one, RM6.90 besar ni. Besar gila. Kau tahu ni, tapak tangan aku ni, sebelah dia nampak lagi besar tu. Ya, aku tengok dia tadi.